Ramai semangat nak berlabur emas, tapi bila tersalah beli barang kemas, terus menyesal. Kenapa? Jom saya explain. Kalau dah terbeli barang kemas untuk pelaburan, memang tak boleh buat apa. Simpan je. Gram, tetap gram. Tak rugi selagi tak jual. Tapi nak untung, tunggu bertahun-tahun. Yang pertama, harga per gram barang kemas memang lebih mahal. Persatuan Kedai Emas letak 10 hingga 15% lebih tinggi dari emas pelaburan 999 sebab kos upah desain perhiasan. Yang kedua, spread dia sangat tinggi. Barang kemas spread dia 25 hingga 40%. Emas pelaburan 999 kurang dari 10%. Spread tinggi lagi lambat nak nampak untung. Yang ketiga, kos upah dimanipulasi. Bila harga emas naik, kos upah diturunkan. Bila harga emas turun, kos upah dinaikkan. Akhirnya, kita tetap akan bayar dengan harga yang mahal. Yang keempat, semakan harga lambat. Harga dunia semua dah turun, kedai emas tak turun-turun lagi. Tapi bila nak naik, cepat je dia naik. Jadi, kalau betul-betul nak melabur emas, pilih emas pelaburan 999. Spread 3 kali ganda lebih rendah dan ada jaminan buyback macam public gold. Barang kemas cantik untuk dipakai, bukan untuk jana keuntungan. Emas untuk dipakai ialah barang kemas. Emas untuk untung, pilihlah emas pelaburan 999. Nak saya bantu? Saya akan bantu sebaiknya.